Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-adhar wa ashabil akhyar. Usallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah saya akan terangkan berkaitan dengan kaifiat bertawassul ketika kita hendak mengadakan majlis tawajuh. Mungkin kita dah bertahun ikut tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Tapi sayangnya mungkin kita tak faham apa yang dimaksudkan tawajuh, majlis tawajuh. Dari segi bahasa, tawajuh berarti kita seorang mukmin itu menumpukan tawajuh dari segi bahasa, artinya menumpukan seberapa yang boleh tumpuan ingatan kita, tumpuan kesedaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran mungkin kalimah yang sesuai dengan tawajuh ialah tabtil. Ayat 8 surah Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan hendaklah kamu sebut dan ingat nama Tuhan kamu Allah dalam keadaan tabtil kepada Allah dengan sebenar-benar tabtil. Jadi kalimah wa tabattal ilaihi tabtila ini mungkin kalimah dalam Quran yang boleh kita anggap sebagai mengandungi konsep tawajuh. Karena tawajuh itu kita berzikir dengan menumpukan seluruh zahir batin kita
mindah kita, hati kita kepada Allah, itu tawajuh. Dan itulah juga yang dimaksudkan fatabattal ilahi tabtila. Gangguan. Ada asal bab zikir, syaitan kuat. Ada elektronik pun diganggu. Kalau kita nyanyi, semakin baik. Ada elektronik ni. Suara pun makin merdu. Majlis tawajuh ni, kalau kita rujuk kepada hadis Nabi, ialah majlis yang disebut halaqah zikir. Rasulullah bersabda, "Fa'idha marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala halaqatul dzikri. Maksudnya, apabila kamu lalu bi riyadil jannah, di taman-taman surga, farta'u, maka hendaklah kamu masuk ke taman surga itu untuk menikmati keindahannya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan taman-taman surga atau riyadul jannah itu?" Maka Rasulullah menjawab dengan sabdanya, halaqatul zikri, halaqah zikir. Jadi halaqah zikir ini dah mungkin boleh kita gunakan untuk memberi makna tawajuh, majlis bertawajuh, majlis beramai-ramai berzikir untuk mengingati Allah secara yang khusus dengan menumpukan seluruh lahir batin kita kepada Allah semata-mata, tabtil kepada Allah. Sebelum saya terangkan lebih lanjut konsep tawajuh, terlebih dulu saya terangkan beberapa kesilapan yang berlaku di kalangan orang-orang yang mengikut tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah mengenai majlis tawajuh. Antara satu kesilapan besar yang wajib kita ingat dan wajib kita jauhkan ialah anggapan bahawa majlis tawajuh itu yang mengadakan bukan kita. Majlis tawajuh itu yang mengadakan ialah para syekh.
para syekh dalam tarekat Naqsabandiyah yang disenaraikan. Kita hanya menumpang. Saya ulang lagi sekali, anggapan yang memang salah 100% dan membahayakan 100% ialah anggapan bahawa majlis tawajuh itu adalah majlis para masyaikh, para syekh-syekh di dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang datang dari seluruh dunia mengadakan majlis tawajuh. Kita hanya menumpang majlis mereka. Ini jangan diikut pandangan. Ini pandangan yang salah. Kerana apa? Melibatkan konsep takdirul arwah. Konsep menghadirkan amalan takdir arwah. Amalan menghadirkan roh-roh orang yang dah mati. Ini sangat menyalahi akidah Islam. Ini memang ada di kalangan jemaah kita yang cuba mengajarkan konsep majlis tawajuh itu adalah majlis para masyaikh. Kita hanya menumpang majlis mereka. Berikutan dengan anggapan yang salah ini, maka mereka menanamkan kewajipan menjaga adab terhadap para masyaikh ini secara bersungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Sekiranya salah adab dalam majlis tawajuh, berat hukumannya. Karena bila salah adab terhadap syekh yang datang bawa tawajuh, itu dianggap berdosa. Dan itu dianggap juga tidak akan sampai kepada Allah dan keridhaan-Nya. Maka diadakanlah berbagai dam. Dam itu, dam ini. Sehingga pernah berlaku satu malam diadakan majlis tawajuh di surau kita di Kuantan. Biasanya bila saya tak datang, maka sejedah tempat saya itu dikosongkan. Ada seorang khalifah sebelah kanan sejedah dan ada seorang khalifah sebelah kiri sejedah. Sejedah saya itu kosong. Khalifah yang di sebelah kiri menyampaikan satu buku kepada khalifah yang sebelah kanan. Secara langsung, maka khalifah yang sebelah kiri itu dianggap telah melanggar adab besar. Kerana khalifah ini tidak jaga adab pada syekh. Seolah-olah saya ada di situ. Jadi kalau menyampaikan sesuatu tidak boleh terus begitu. Ini amalan karut yang besar. Dianggap itu satu rahsia yang sangat rahsia. Kalau tahu banyak pahalanya, tinggi derajatnya di sisi Allah. Padahal itulah antara unsur-unsur punca-punca kesesatan.
selama ini jemaah Arqam antara sebab dianggap sesat tersebut ialah karena mereka ketika berzikir menganggap Syekh Suhaimi itu datang. Syekh Suhaimi itu datang. Dan Syekh Suhaimi yang datang itu dapat dilihat oleh jemaah Arqam. Sehingga mereka namakan majlis zikir-zikir itu dengan majlis Yaqadah. Dan apa? Ketika berzikir itu Syekh Suhaimi datang. Berapa orang jemaah akan nampak Syekh Suhaimi. Jadi kalau Arqam sempat dianggap sesat dan menyeleweng disebabkan mereka percaya Syekh Suhaimi datang ketika mereka berzikir, sehingga ada yang dapat melihat Syekh Suhaimi. Maka apa bedanya dengan kita? Bila kita bertawajuh, Syekh datang. Sehingga kita katakan majlis tawajuh ini bukan majlis kita. Majlis tawajuh ini majlis para masyaikh. Jadi segala-gala adab dihubungkan dengan syekh-syekh. Sehingga mereka ini menganggap satu kesalahan besar. Kalau satu-satu tempat sudah diadakan majlis tawajuh, katalah pada setiap Khamis malam Jumaat diadakan majlis tawajuh di sebuah surau. Sekiranya pada satu malam Khamis malam Jumaat tidak diadakan tawajuh, itu satu kesalahan besar. Itu tanggungjawab yang sangat berat. Kerana syekh-syekh dari seluruh dunia akan datang bertawajuh pada masa itu, malam itu Khamis Jumaat, sedangkan kita tak ada. Satu kesalahan adab yang besar. Ini sebenarnya tidak betul. Saya juga belajar dengan Imam Ishaq. Tidak pernah Imam Ishaq bercakap begitu. Apa yang saya dengar, majlis bertawajuh itu ialah majlis kita berzikir ramai-ramai dengan harapan supaya Allah limpahkan kepada kita yang bertawajuh. Yang pertama, syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keberkatan para masyaikh. Bukan didatangi oleh para syekh. Jadi saya ulang lagi sekali. Majlis tawajuh itu ialah satu majlis kita berzikir ramai-ramai dengan harapan supaya Allah limpahkan kepada kita yang bertawajuh syafaat Nabi. Kerana kita gunakan silsilah yang sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi silsilah ini memudahkan kita dapat yang pertama syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keberkatan para masyaikh yang ada di dalam silsilah tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang sebanyak lebih kurang 37 atau 38 syekh. Bukan kerana kita berzikir dengan syekh-syekh yang datang dari seluruh dunia. Ini tidak betul. Kerana apa? Melibatkan konsep tahdirul arwah. Menghadirkan roh-roh syekh yang sudah mati. Ini salah.
Seterusnya, Syekh ini datang membawa tawajuh, tidak ada dalilnya. Dalam hadis tak ada, dalam Quran tak ada. Tak ada hadis yang menyebutkan bila kamu berzikir ramai-ramai, syekh-syekh kamu datang, mereka lah yang bawa tawajuh. Tak ada. Ayat Quran pun tak ada. Malahan kalau kita telitikan dalam kitab-kitab tasawuf pun tidak ada. Maknanya para ulama tasawuf pun tak ada yang cakap itu. Tapi saya pelik. Saya juga murid Imam Ishaq. Yang Imam Ishaq cakap yang saya faham dan kawan-kawan faham, majlis tawajuh ini kita nak dapatkan keberkatan para syekh. Sebab itu kena jaga adab. Kerana adab itu didahulukan sebelum amal. Seterusnya, siapakah yang datang dalam majlis tawajuh? Jawapannya ialah para malaikat, bukan syekh-syekh. Ini kerana ada hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyakhina fil ardi yaltamisuna majalisaz zikri. Sesungguhnya Allah mempunyai sekumpulan malaikat yang sentiasa berjalan berlega-lega di atas muka bumi ini. Mereka mencari-cari majlis zikir. Faiza wajaduhu, apabila mereka menemui majlis zikir itu, mereka masuk ke dalam majlis zikir itu. Mereka mendoakan orang-orang yang berzikir. Mereka juga minta keampunan untuk orang-orang yang berzikir. Yang ini ada. Tapi hadis yang menyebutkan syekh-syekh itu datang bawa tawajuh, kita menumpang, itu tidak ada. Ini satu anggapan yang silap, yang salah. Orang kata apa? Salah secara fatal, syarah 100%. Saya masih ingat Imam Ishaq sangat marah kalau ada jemaah dia sesudah bertawajuh berbincang-bincang sesama mereka. Apa yang mereka bincangkan? Tadi ketika kita tawajuh, awak nampak Syekh siapa? Yang seorang kata, saya nampak Syekh Abdul Wahab. Kalau Syekh Abdul Wahab, engkau nampak apa jubahnya? Kelabu. Betul. Ada pula yang jadi hakim betul. Kalau jawab, Syekh Abdul Wahab, dia pakai jubah putih, itu salah. Kerana Syekh Abdul Wahab malam ni dia pakai jubah kelabu. Akan jadi kalang kabut, tuan-tuan. Imam Ishaq memang marah. Sehingga Imam Ishaq kata, kalau kamu bertawajuh nak melihat syekh-syekh pakai jubah itu, jubah ini, hari Jumaat kamu pergi masjid. Di masjid hari Jumaat ramai orang pakai jubah. Ini bukan bahasa saya, bahasa Imam Ishaq. Jadi saya harap ini tidaklah dikikis ya, siapa yang dah tertanam dengan apa konsep majlis tawajuh, majlis para masyaikh
Para masyarakat yang bawa, kita hanya menumpang. Tak ada dikikis sampai ke akar umbinya. Seterusnya, kedatangan Syekh dalam majlis tawajuh, kalaulah betul datang dan kita nampak kedatangan itu adalah dianggap satu karamah. Bila kedatangan seorang Syekh, ketika kita berzikir, itu dianggap sebagai karamah, maka berlakunya hanya sekali, tidak berulang-ulang. Malam ini kita tawajuh, Syekh Abdul Wahab datang. Minggu depan kita tawajuh lagi, Syekh Abdul Wahab akan datang lagi. Setiap kita tawajuh, dia datang. Ini bukan. Karena apa? Kedatangan Syekh ini yang sebenarnya adalah merupakan satu karamah daripada Allah. Satu karamah yang didatangkan oleh Allah hanya sekali, tidak berulang. Seperti juga mukjizat Nabi. Nabi-nabi dan rasul-rasul diberikan oleh Allah mukjizat. Satu-satu mukjizat akan dikurniakan Allah sekali, tidak berulang kali. Ya. Kalau Allah kurniakan kepada Nabi dan Rasul itu mukjizat yang lain, bukan mukjizat yang serupa. Coba tuan-tuan telitikan antara mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Yang terkenal ialah keluarnya air dari celah-celah jari Rasulullah. Ada pernah berulang tak? Tidak pernah. Dalam perang Tabuk yang berlaku pada tahun 7 Hijrah, tentera Islam kekurangan air. Ya. Kenapa Rasulullah tak angkat tangan? Ambillah air. Kekurangan air yang akhirnya mereka menemui satu perigi yang dinamakan perigi Tabuk. Daripada air perigi inilah mereka dapat bakalan air. Jadi keluarnya air dari celah jari Nabi itu sekali, tidak berulang. Begitulah kalaulah sekiranya seseorang itu hadir dalam majlis tawajuh, berlakunya hanya sekali yang kita alami, tidak berulang-ulang. Begitulah seseorang yang mendakwa dia bertemu Rasulullah hanya sekali. Kalau dia mendakwa aku bertemu Rasulullah lebih daripada 100 kali, itu bukan. Itu menunjukkan salah. Itu yang datang itulah iblis dan syaitan. Sebab bertemu Rasulullah itu adalah satu karamah. Satu karamah dikurniakan sekali saja. Ini bukan pandangan saya, ya. Boleh dikatakan pandangan semua ulama tasawuf. Antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Ini tidak asal tawajuh si Fulan datang. Asal tawajuh Imam Ishaq datang. Minggu lepas Imam Ishaq datang. Minggu ini Imam Ishaq datang. Sehingga bila ada
masalah yang besar, Imam Ishaq pun datang. Ada masalah besar, dia bertafasul, terus Imam Ishaq datang. Imam Ishaq pula bagi arahan. Ini dah salah besar ya. Ini sudah termasuk dalam apa yang disebut kekeliruan yang dilakukan oleh jin dan syaitan yang jahat-jahat. Ya, ada masalah saja, dia pandang Robito datang, bagi tahu. Ya. Masalah engkau ni nak selesaikan macam ni, diikut. Betul pula tu. Bulan depan ada lagi masalah. Dipanggil Robito datang bagi arahan. Selesai lagi masalah. Karena itulah orang ni pun yakin Robito itu sangat penting. Setiap masa kita ada masalah, kita pandang Robito datang bagi panduan yang betul. Ini sebenarnya kerja iblis dan syaitan, tuan-tuan. Tak boleh macam itu. Itulah ada di antara jemaah saya, dia kata nak beli ikan pun tanya Robito. Nak beli ikan hari itu. Tuan, saya nak pergi pasar ni, nak beli ikan kembung ke ikan selam? Akan dah jadi kartun. Jadi yang datang dalam majlis tawajuk ialah para malaikat. Kerana ini ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang bermaksud sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang sentiasa berkeliaran ke sana ke kemari di atas muka bumi mencari-cari majlis zikir. Apabila mereka temui majlis zikir, mereka masuk dalam majlis zikir itu, mereka mendoakan orang-orang yang berzikir supaya Allah kurniakan rahmatnya, supaya Allah ampunkan dosa-dosanya. Ini ada. Kalau kita fikir kedatangan malaikat dengan kedatangan syekh-syekh ini, mana lebih kuat? Yang terkuat, yang betul adalah kedatangan malaikat. Kedatangan syekh-syekh ini yang bawa tawajuh itu salah. Memang mungkin datang syekh-syekh, tapi kedatangan mereka bukanlah selalu. Ya. Seseorang itu menyadari adanya kedatangan seseorang syekh, katalah Syekh Ba'udin, mungkin sekali saja. Kalau setiap tawajuh dia nampak Syekh Ba'udin, ini bukan. Asal berulang itu bukan karomah. Ya. Ingat asal berulang itu bukan karomah. Itu sudah ada unsur iblis dan syaitan yang menirukan kita. Di Kedah ada seorang ustaz. Dia ikut tarekat Ahmadiyah. Tapi beberapa tahun kemudian tarekat Ahmadiyahnya ini ditambah titlenya Ahmadiyah Qadiriyah. Dia ini kawan saya. Saya tanya kenapa pula Ahmadiyah Qadiriyah? Dia jawab, itu ketika saya berzikir selalu didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia ajar saya itu, ajar ini. Jadi guru saya sebenarnya ialah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Sebab itulah tarekat Ahmadiyah yang saya amalkan, saya tambah ujungnya tarekat Ahmadiyah Qadiriyah. Ini betul ke salah? Salah. Setiap dia berzikir, si Abdul Qadir Jilani datang. Kalau hanya sekali, itu besar kemungkinan betul. Kalau selalu, bukan. Begitulah ya, kita gunakan Rabitah Syekh. Kedatangan Rabitah Syekh yang sebenarnya, yang hakiki, sekali saja. Yang lain-lain itu hanya kesannya saja. Katalah saya berrabitah Imam Ishaq. Rabitah Imam Ishaq itu yang sebenar-benarnya, hakikatnya yang sebenar, datang kepada saya hanya sekali. Tidaklah berulang-ulang kali. Bila-bila saja berrabitah Imam Ishaq datang. Ini tidak. Kalau seorang itu terasa juga, itu bukanlah rabitah yang sebenar. Ada kemungkinan itu adalah tipu daya jin dan syaitan. Karena hanya Rasulullah yang tidak boleh dipalsukan rupa. Inna syaitana la yatamassalu bihi. Syaitan tidak boleh menyerupai Rasulullah. Tapi selain daripada Rasulullah, syaitan boleh. Dalam pengalaman saya pun, memang betul ya, kedatangan Imam Ishaq itu hanya sekali. Habis, selepas sekali itu ialah kesannya. Macam mana kita nak faham? Kita nak faham gunakan hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Hadis ini kita semua tahu makna, tapi gagal memahami maksudnya. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Pengalaman seolah-olah melihat Allah ini hanya sekali. Hanya sekali. Sebab Rasulullah kata, "Ma'in lam takun tarahu." Sekiranya anda tidak lagi seolah-olah melihatnya. Berlaku sekali. Selepas itu apa dia? Yang kekalnya, fa'innahu yaraka. Fana itu sekali, yang kekal itu baqa lillah. Jadi begitulah kedatangan Syekh. Ketika kita berbicara dengan Syekh, pada hakikatnya hanya sekali. Yang berterusan, yang kekal ialah kesannya. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Pengalaman kita nampak Syekh. Berbicara dengan Syekh kita nampak kali pertama, itu kali yang terakhir. Itu kesannya itu kekal.
Sampai bila-bila selagi kita jaga. Jadi kerana itu salah. Hari ini berzikir seolah-olah melihat Allah. Besok berzikir seolah-olah melihat Allah. Hari ini berzikir banyak, besok banyak, lusa banyak, minggu depan banyak. Sehingga orang ramai pun tahu dia itu kalau zikir banyak. Karena panak itu sekali. Sebab apa? Panak itu karamah daripada Allah. Dicontohkan oleh Allah dalam Quran, Nabi Musa. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa jadi tersungkur jatuh panak. Sekali je. Falamma afaqa, maka sesudah Nabi Musa itu sembuh daripada panaknya, qala, keluar daripada panaknya, berada dalam keadaan baqa' billah. Itulah yang kekal. Panak yang dilalui oleh Nabi Musa sekali, yang kekalnya itu, kesannya, itulah yang dinamakan baqa' billah. Selalu kita sebut panak billah, baqa' billah. Jadi daripada dalil-dalil ini kehadiran Rabithah Syekh pada seseorang murid yang sebenarnya berlaku hanya sekali. Yang kekal ialah kesannya. Sebab Rasulullah bersabda, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seperti Nabi Musa. Pengalaman Nabi Musa dipanakkan oleh Allah itu kekal. Sehingga disebut Nabi Musa bercakap, subhanaka tubtu ilaika wa ana ahwadul mu'minin. Sampai kepada hakikat mukmin sebenar Nabi Musa. Sampai dia mati. Ini karena disebabkan kurang kepahaman, kurang ilmu, jadi disangka-sangka, dibayang-bayangkan, oh Rabithah ini macam ini, macam ini, macam ini. Selama ini aku berabithah dengan Imam Ishaq. Bila aku pandang Imam Ishaq datang, yang tak boleh ditiru hanya rupa Rasulullah. Tak boleh ditiru oleh syaitan. Lain daripada itu boleh ditiru. Sebab itu Rabithah ni walaupun sangat baik, berfaedah, tapi kesan sampingannya sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Terutamanya bagi orang yang tak faham. Jadi kita berbalik semua tadi majlis tawajuk itu ialah majlis kita berzikir ramai-ramai yang Rasulullah sebutkan sebagai khalaqah zikir. Jadi majlis tawajuk ini digambarkan oleh Rasulullah dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga, yang bermaksud majlis tawajuk itu sangat baik, sangat baik dan banyak hikmahnya, utamanya dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh bertawajuh, insya-Allah dia semakin kenal Allah, semakin dekat kepada Allah. Sifat kehambaannya semakin jadi sempurna. Sebab itu dalam Quran, orang-orang mukmin yang memang diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya ialah golongan ulul albab.
Apa sebab? Kerana ulul albab ni sentiasa zikir dan tafakkur. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka qina adzabannar. Wa basyiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ini daripada surah Az-Zumar. Wa basyiril ibad, ya Muhammad, engkau sampaikanlah berita yang baik, mengembirakan hati para hamba-Ku. Para hamba-Ku itu ialah mereka yang bila mendengar pengajaran Allah, mereka lakukan dengan amalan yang terbaik. Ahsanu amalan. Mereka itulah orang-orang yang dapat hidayah daripada Allah. Mereka itulah golongan ulul albab. Golongan ulul albab diakui kehambaannya oleh Allah dengan sempurna. Dijelaskan amalan mereka amalan yang terbaik, ahsanu amalah. Jadi kerana itu tuan-tuan, maka majlis tawajuh itu sangat penting. Kerana Rasulullah bayangkan seperti apa? Riyadul Jannah, taman-taman surga. Tentu tempat yang terbaik, terindah, sangat menyenangkan, menenteramkan dan sebagainya. Dan itulah yang dimaksudkan ayat 8 tadi surah Muzammil. Wadhkur isma rabbika, dan sebutlah nama Tuhan kamu Allah. Ingatlah juga watabattal ilaihi tabtila, dan tabtillah kepada Allah dengan sebenar-benar tabtil. Itulah kita bertawajuh. Kenapa majlis tawajuh ini jarang orang mukmin di akhir zaman ini yang mengetahuinya? Itu sudah ada jawapannya dalam Quran. Karena amalan yang mula-mula hilang daripada dada umat Islam ialah amalan zikrullah. Amalan zikrullah. Ayat berapa? Ayat 16 surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala amadu faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Adakah orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat Rasulullah itu merasakan masanya sudah tak sesuai lagi untuk mengkhusyukkan hati bagi zikrullah dan baca Quran. Janganlah sekali-sekali mereka menjadi seperti orang Yahudi. Allah kurniakan kepada Nabi mereka kitab Taurat. Mereka tak baca, mereka tak amal, mereka tinggalkan. Maka hati mereka jadi keras, kebanyakan mereka melakukan dosa-dosa besar. Zikir ini melembutkan hati. Satu lagi amalan baca Quran, ada dua. Di dalam kitab hadis Bahrul Mazi yang disusun oleh Syekh Tirmidzi. Syekh Tirmidzi ini meninggal dunia 310 Hijrah. Dalam kitab hadis Bahrul Mazi, Syekh Tirmidzi ada
memuatkan dalam kitab hadis ini satu riwayat yang boleh dianggap sebagai asarus sahabah, kata-kata sahabat. Kata-kata sahabat ini berdasarkan juga kepada kata-kata Rasulullah. Cuma digunakan dengan kata-kata sahabat sendiri. Satu masa seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari didatangi oleh kawan baiknya Ubadah bin Samit. Abu Dzar Al-Ghifari dia tanya Ubadah, "Wahai Ubadah, mau tak kalau aku terangkan kepada engkau ilmu yang mula-mula hilang dari umat Islam?" Ubadah segera menjawab, "Tentulah aku mau. Apa dia ilmu yang mula-mula hilang? Terangkanlah kepada aku." Maka Abu Dzar Al-Ghifari dia menyebutkan ilmu yang mula-mula hilang dari dada umat Islam ialah ilmu khusyuk. Ilmu khusyuk. Wahai Ubadah, pada masa itu kalau kau masih hidup, tak adanya umur kau panjang, kau masih hidup, engkau masuk ke sebuah masjid, orang ramai sedang menunaikan sembahyang berjemaah. Kalau engkau boleh periksa daripada imam sehingga makmumnya yang terakhir, kau akan dapati seorang pun tak ada yang khusyuk. Ini kata-kata Abu Dzar Al-Ghifari yang menegaskan ilmu yang mula-mula hilang dari dada umat Islam ialah ilmu khusyuk, iaitu ilmu zikrullah. Ini sesuai juga dengan apa? Dengan sikap iblis dan syaitan. Satu amalan yang dijaga ketat ialah zikrullah. Yang keduanya solat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasuddakum an zikrillah wa anis solat. Iblis itu sentiasa menghalang kamu daripada zikrullah dan solat. Didulukan zikir daripada solat. Puasa ada juga, tapi tidak sehebat halangan yang dibuat terhadap usaha kita untuk berzikir. Ini Allah yang terangkan kepada kita fakta yang tak boleh ditolak. Amalan nombor 1 yang dijaga ketat oleh iblis dan syaitan ialah zikrullah. Nombor 2 ialah solat. Majlis tawajuh ni majlis zikir untuk ingat Allah. Tentulah iblis, syaitan dia jaga betul-betul. Yang percaya pula diselewengkan. Baguslah awak peganglah kuat-kuat. Tawajuh ni sangat penting. Kerana majlis tawajuh ini syekh-syekh seluruh dunia datang. Kita pun yakin, nampak pula syekh-syekh itu. Dan siapa yang tak mau? Siapa yang tak percaya?
Sekarang pukul berapa? 6.20.